like dan komen. Terima kasih. Bye bye. Mama. Mama. Oke guys. Oke, assalamualaikum. Oke, jadi hari ini saya ada cerita sikit yang buat saya terharu dan sebab guys. Oke, jadi saya kan tadi pergi ke pasar beli sayur, cari sayur lah untuk dia nak buat rujak macam tu kan. Tiba-tiba saya berangkat. Ini sebetulnya bukan cuma sekali dua kali ya. Ini udah berkali-kali saya dapat hal semacam ini guys di kampung saya nih. Tetapi dekat sini, time tu kan saya pergi ke pasar. Selalu kalau pergi keluar, lalu depan rumah tu saya selalu dibagi barang ini guys. Ini apa ya, buat saya tak sangka juga. Sebab ini selalu dia bagi kepada saya. Selepas balik daripada Malaysia, akak ni ataupun makcik ni, dia selalu bagi ataupun bawakan saya kari ataupun apa ini ya guys. Nih barangnya. Ini saya dapat sesuatu ni. Alhamdulillah. Nih, dia bagi saya 3. Dia bawakan saya 3 guys. Ni guys, dalam bungkus ini. Ini bukan yang kemarin saya dapat dari daripada Malaysia tu ya. Nih. Ini yang kari ikan. Yang kari ikan. Terus yang ni kari daging. Yang ni kari daging. Ini beza, tak sama guys. Tak sama dengan apa yang saya bawa, apa yang saya dapat kemarin tu. Ada 3. Kari daging 2 sama kari ikan 1. Jadi yang kari daging ni satunya beratnya 125 gram. Kalau yang besar ni 250 gram. Yang kari ikan sama juga 100. Ini dah habis masa ni. Tapi ini boleh pakai ke tak ya? Kita tengoklah nanti. Ini dah habis masa dekat sini tanggal 11 bulan 3. Jadi baru habis masa. Sekarang kan dah bulan 4. Cuma nanti kita akan tengok dulu lah macam mana dia punya ni sebutnya nanti. Kita tengok dulu. Tuh. Coba korang komen dekat bawah, ini boleh pakai ke tak. Oke, jadi ini daripada dulu guys. Sebab apa kan awal mulanya makcik ni dia bagi ada kari, dia bawa kari daripada Malaysia. Cuma dia tak pakai sebab dia tak pandai cara nak masak kari ataupun serba kari macam tu lah, dia tak pandai. Meskipun tahu rasanya tak sesuai macam tu lah guys. Nah, selepas saya ada jual roti canai pertama yang 4 tahun dulu, 4 tahun lepas, saya niaga roti canai itu 3 tahun lepas lah. Saya niaga roti canai itu dekat ni, baru buka dekat pasar tu. Dia tanya, dia beli roti canai saya. Saya kan time tu saya masih pakai motor. Lepas tu saya berhenti depan rumah dia sebab ada budak-budak ataupun orang-orang akak-akak tu, dia customer berhentikan saya dekat sana. Nah, selepas tu dia tanya kepada saya, dia try kuah saya, beli roti canai kuah saya macam tu lah. Tanya sebelum tanya apa-apa lagi. Dia beli, lepas tu lepas beli sebelah lah sebab pergi ke pasar tu. Sebab time tu saya akan pakai motor. Lepas tu keesokan harinya akak ni dia berhentikan saya lagi. Lepas tu dia beli lagi macam tu lah. Dia kata suka dengan kuahnya. Lepas tu suka dengan kuahnya, saya tanyalah macam tu, apa dia panggil saya ni, apa bahasa ni ya, nak macam tu lah, kita macam tu lah. Nah, sebab dia makcik-makcik guys. Lepas tu dia tanya kuahnya pakai kari macam mana cara masak, dia tanya kepada saya, nak kuahnya pakai kari ke? Dia kata macam tu. Ya, saya pakai kari makcik, kata tu. Lepas tu dia masuk ke dalam. Lepas masuk dalam rumahnya, lepas keluar daripada rumahnya, dia bawa kari. Dia kata, ni nak korang boleh tengok dulu, karinya ni boleh pakai ke tak. Sebab ni saya dah lama punya serbu ni ataupun kari ni. Dia kata dah hampir 2 tahun ataupun 3 tahun lepas katanya. Saya kata kalau dah habis masa, saya rasa tak boleh pakai makcik. Dia kata macam tu lah. Lepas tu saya tengok lah. Lepas tu saya tengok dia buka, betul dekat dalam tu dia berbuluh ataupun ada berlumut-lumut macam tu lah. Saya tengok ni dah rusak, dah tak boleh pakai makcik. Kalau dah rusak ni, dia kalau dipaksakan dia bahaya. Saya kata macam tu lah. Lepas tu selang beberapa hari ataupun beberapa bulan rasanya, beberapa hari lah,
berapa hari dah. Anak dia kan ada dekat Malaysia. Anak dia ada dekat Malaysia dah bertahun-tahun sebab resmi kan. Dia bolak-balik macam tu lah. Setiap tahun dia balik, setiap tahun dia balik macam tu lah. Kadang dia setahun tu dia kata baliknya 3 kali ataupun 2 kali macam tu. Yalah sebab dia dah ada surat-surat macam tu kan. Balik macam tu lah. Lepas tu time dia balik selepas ni, saya kan selalu bagi makcik tu selepas balik daripada niaga tu, saya balik ada balance roti canai beberapa saya bagi kepada dia. Sebetulnya bukan cuma kepada makcik ni, ada beberapa kepada customer-customer yang lain macam tu lah. Kalau ada balance-nya tu saya kasih ataupun saya bagi macam tu lah kepada makcik tu. Dia ucap terima kasih macam tu lah. Bukan cuma ni ya, bukan saya nak ungkit-ungkit apa ya, mungkin sebab ni bukan hanya sekali saya bagi kepada makcik roti canai tu. Time saya selalu balik kalau ada balance-nya, saya selalu bagi macam tu lah guys. Nah lepas tu saya bukan ungkit apa ya, ni selepas tu saya beberapa bulan, makcik ni pertama kali dia bagi kepada saya, anaknya baru balik, katanya pertama kali baru balik selepas saya niaga. Dia bawa kuah kari macam tu lah. Mungkin dia bagi tahu kepada anaknya, dia kata suruh bawakan serbuk kari macam tu lah guys. Lepas tu saya nak beli sebab saya tak segan kan. Nak bayarkan berapa ringgit dekat sana, saya bayar duit macam kira duit ringgit lah dekat sini. Saya bayarkan macam tu lah. Tentu makcik tu tak nak ni, tak apa nak. Saya bagi kepada nak ni, bagi saja je sebab nak kan guna macam tu, pakai macam tu kan. Lepas tu nak pun selalu bagi, awak pun selalu bagi saya roti canai macam tu. Makcik tu kata macam tu lah guys. Saya tak nak lah, saya nak bayar macam tu. Sampai saya paksa nak bayar macam tu, tetapi makcik tu tak nak saya bawa macam tu lah. Saya bawa, dia kata hari tu dia bagi satu. Nah selepas bagi satu, jelang saya kan selalu bagi macam tu roti canainya, tak kira apa-apa macam tu, selalu bagi sampai kemarin tu tetap saya selalu bagikan roti canai kepada makcik. Nah dia bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, ini berkali-kali. Kalau anaknya balik daripada Malaysia, dia selalu bawakan kari memang khusus untuk saya guys, memang khusus untuk saya. Saya pun segan, macam terharu dan sebab macam tu lah. Tak tahu lah sampai nak cakap apa, sebab ni selalu makcik ni, ini yang keberapa kali ni? Ini yang ke-7 kalinya. Yang sekarang ni dia bagi kepada saya sampai 3 keping, 3 biji serbuk kari. Bukan 3 biji ya, kalau biji tu buah rasanya. Okey, jadi 3 keping lah, 3 bungkus ni. Yang satunya 125 gram, yang duanya ni 250 gram. Jadi saya ambil lah, saya segan. Tadi pun saya dipanggil ingatkan apa, tiba-tiba dia panggil saya, lalu pergi ke pasar nak cari sayur. Pertamanya saya pergi ke pasar tu, dia panggil saya kejar saya, dia sampai mungkin saya tak dengar macam tu lah. Baliknya dia makcik ni dia sampai jegat saya ataupun tunggu saya depan rumahnya, lepas tu panggil saya macam tu lah. Saya ingatkan apa? Ingatkan nak roti canai guys. Rupanya dia bawa ni 1 bungkus dengan ni, dia pakai macam ni guys. Ingatkan apa tadi? Lepas tu saya tengok dia kata serbuk kari. Saya dalam hati bersyukur lah, cuma saya segan juga kepada makcik ni sebab dia selalu bagi dan bawakan saya ni serbuk kari roti canai. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan dengan yang kemarin tu yang saya bawa daripada marketkan daripada Malaysia beberapa bungkus, ditambah dengan ini, alhamdulillah ini mungkin stok ada sampai 2 bulan ataupun 3 bulan. Bersyukurillah wa nikmatillah dengan yang dekat dalam rumah tu guys. Jadi saya pun terharu juga, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih. Saya tak tahu ya, mungkin inilah yang Allah kata macam tu, kalau kita baik dengan orang pasti baik dengan kita. Okey, jadi cukup sekian ni karena roti canai ni guys. Sebab roti canai ni makcik tu rasa kuah roti canai saya sampai makcik tu buat lakukan hal semacam ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi cukup sampai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.